kuliah ni, kita sembahyang ajak, doa pada Allah Taala mudah-mudahan pelajar kita di Kahirah, Kelantan baik, Malaysia baik. Pelajar Kelantan 1000 lebih, pelajar Malaysia 11,000. Kemarin kita cari duit, besar-besar cari duit 100,000, pegang tangan pada seorang kita naik kapal terbang khas pergi ke Kahirah untuk beli beras. Masalah keselamatan alhamdulillah pelajar kita tak ada apa bunyi khabar ada dah seorang dua waktu. Tapi masalah nak makan berapa? Kedai tutup, buka kedai habis kena rompok. Demo pergi demonstrasi. Jika turun rumah penyalah perut ni tak patut hari mula dahaga, lapar. Nak makan di mana? Nanti ikut jumpa kedai ambil barang ropok apa. Jadi tu yang kedai pun tutup. Hak jual beras pun tutup habis, hak jual kuih tutup habis. Jadi ni masalah besarnya. Jadi anak-anak kita di Kahirah ni dia takut kuan bahan makanan. Beras tak ada, apa tak ada. Jadi kita berdoalah. Mudah-mudahan rakyat kita di Malaysia termasuklah anak-anak kita daripada Kelantan selamat dan rakyat Mesir juga selamat daripada cengkaman sedang dia, kerajaan dia. Dia tak dengar tak mau tunduk kepada kehendak rakyat dia.